Ingat tak satu kisah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali. Dalam tu ada sahabat Mus'ab bin Umair. Antara yang Nabi sebut 3 benda yang Nabi bimbang berlaku pada umat akhir zaman. Yang Nabi bimbang ialah pada waktu pagi kamu dalam keadaan berpakaian yang lain, bila waktu petang kamu dalam keadaan berpakaian yang lain. Pagi baju lain, petang baju lain, pertama. Yang kedua, bila kamu makan sesuatu makanan, bila dihidangkan satu-satu makanan, tak dang habis lagi makan ni, datang hidangan kedua. Baru nak makan hak nombor 2, tak dang habis lagi, mari hidangan ketiga. Lauk pauk zaman kamu penuh dengan kemewahan. InsyaAllah tak kebulu. Yang ketiga, Nabi kata kamu akan menghias rumah-rumah kamu sebagaimana orang-orang memasang kelambu pada Kaabah. Tengok hubungan dengan ayat 103. Apa Allah kata? Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Adakah kami tak pernah cerita kepada kamu tentang amalan-amalan yang akan merugikan kamu? Benda-benda yang kamu duk cari yang diperatontonkan oleh Dajjal tu benda-benda yang menjauhkan kamu dengan Allah dan amalan soleh. Ingat tak satu kisah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali. Dalam tu ada sahabat Mus'ab bin Umair. Antara yang Nabi sebut 3 benda yang Nabi bimbang berlaku pada umat akhir zaman. Yang Nabi bimbang ialah pada waktu pagi kamu dalam keadaan berpakaian yang lain, bila waktu petang kamu dalam keadaan berpakaian yang lain. Pagi baju lain, petang baju lain, pertama. Yang kedua, bila kamu makan sesuatu makanan, bila dihidangkan satu-satu makanan, tak dang habis lagi makan ni, datang hidangan kedua. Baru nak makan hak nombor 2, tak dang habis lagi, mari hidangan ketiga. Lauk pauk zaman kamu penuh dengan kemewahan. InsyaAllah tak kebulu. Yang ketiga, Nabi kata kamu akan menghias rumah-rumah kamu sebagaimana orang-orang memasang kelambu pada Kaabah. Baik, 3 benda. 3 benda ni adalah kewajipan dalam hidup seseorang, bukan keperluan. Hari ni kereta tak wajib, perlu saja. Tak ada kereta pun tak apa. Tapi hak Nabi sebut, hak Nabi bimbang ni benda wajib. Pakaian, makanan dan tempat tinggal. Tengok betul-betul clue bagi. Tengok pasal pakaian. Satu masa Nabi kata kamu pagi-pagi pakaian lain, petang pakaian lain. Betul. Lah ni kita nak pergi kerja, hang uniform hang, aku uniform aku. Hang jaket hang, aku jaket aku. Balik kerja, bila waktu tengah hari kita mandi, agak-agak pakai uniform tu lagi ke baju lain dah? Baju lain dah. Kadang-kadang petang tu nak keluar Tesco beli lauk ke Giant beli lauk, baju lain pula. Malam datang masjid, baju lain pula. Nak Nabi bagi clue, pagi lain, petang lain, kita lebih daripada clue. 4 kali tukar, 5 kali tukar. Nak cakap Allah limpahkan kepada umat akhir zaman kemewahan, kekayaan, kesenangan. Bak makan tak ada habis pinggan ni, berat mari. Tak ada habis pinggan ni, berat mari. Tengok kita makan lah ni, sekurang-kurang ada berapa lauk atas meja kita? Paling common lah bang, 2, 3 lauk. Hak bahagian berkuah, hak bahagian goreng, hak bahagian sup. Hak orang mewah, hak orang kaya. Kaya makan cara kaya, miskin makan cara miskin, tak kebuluk. Lepas tu yang ketiga, kamu akan hias rumah kamu. Macamlah orang-orang sedang meletakkan kelambu Kaabah pada Kaabah. Dia hias rumah dia macam-macam. Benda ni benda kewajipan. Hari ni bab pakaian. Kalau tak ada pakaian, kita bertelanjang. Kena ada pakaian, benda wajib. Kita hari ni makan minum. Kalau tak makan tak minum, kita mati, benda wajib. Kita hari ni perlu rumah, tempat tinggal. Senang nak berehat, senang nak tukar pakaian, senang nak bersama ahli keluarga, isteri dan anak-anak. Tak kira lah hak kita mampu ataupun sewa. Benda tu semua wajib. Jadi kata sahabat apa? Kalau demikianlah berlaku pada zaman kami, alangkah baiknya. Pada waktu tu kami tak perlu lagi fikir pasal nak cari rezeki, sebab semua dah melimpah ruah. Kami hanya berfikir nak buat amal ibadat saja. Tengok clue.
Weh, kalaulah baju tu boleh tukar Rasulullah, makan pun tak ada sabih hak ni mari hak ni, rumah pun mewah perkakah dalam dia, kami tak perlu fikir dah nak cari rezeki. Hak kami fikir bila semua mudah, kami nak buat amalan. Nabi kata tidak, keadaan kamu hari ni lebih baik daripada keadaan di masa yang aku sebutkan tu. Betul atau tidak Nabi kata ni? Sahabat dulu pakaian selai, pakaian 2 helai, tahajud tak tinggal. Kita hari ni pakaian 5 almari, lepas ke tak tahajud 2 rakaat? Lepas ke tak? Pakaian 5 almari, tahajud 2 rakaat tak lepas. Makanan 14 jenis, duha 2 rakaat tak lepas. Rumah macam-macam ada dah, panas aircon. Nak makan ada lauk, nak minum ada jus, nak basuh ada mesin basuh, nak tengok hiburan TV ada. Semayang sunat agak-agak 4 rakaat lepas ke tak? Tak lepas. Mana kata janji-janji tadi kalau semua senang kami nak buat amal? Bohong. Tak ada pun. Inilah yang dia pelari dengan benda-benda kesenangan tadi. Bila Nabi sebut bab pakaian kalis, fashion diperkenalkan. Hang hari ni tudung kok ni, tudung terbalik, tudung tunggang, tudung ni macam-macam. Hak tu duk naik. Semayangnya kadang-kadang tinggal, puasanya tak puasa. Duk lebih-lebih pada tudung. Bak makan begitu juga. Mana tempat saja? Tanya. Ustaz, mana tempat kalau balik pulau ni makanan sedap? Kita cakap dia pergi. Mana pula di seberang perai makanan sedap pi? Mana pula ni? Makanan sedap saja nak pi. Pernah tak orang tanya, mana masjid tempat hak ustaz sedap ceramah? Mana masjid tempat sedap ustaz kuliah? Mana banyak dengan tanya bak makan ke ustaz kuliah? Banyak bak makan. Kita lebih pada makan-makan. Makan-makan yang jasadiah. Tetapi yang rohaniah lama dah tak makan. Kesian kat dia. Imam Nawawi syarah hadis ni. Di akhir zaman umat-umat akan lebihkan pada makanan jasadiah dia, makanan fizikal dan kulit dia. Tapi mereka mengabaikan makanan hak dalam. Hak ni lama dah mati. Hak ni lama dah stroke. Hak ni lama dah kejang. Tak ada siapa hirau. Tapi dia lebih-lebihkan nak bagi kenyang, nak bagi hilang segala stres pada yang berbentuk fizikal. Lepas tu begitu juga dengan rumah. Dengan rumah ni kadang-kadang berlawan. Kak Senah sebelah rumah 70 inci, bini kita pula sakit kepala. Bang, 70 tu. Tak apa, petang ni seng heng 82. Kak Senah pun, aku dapat kutu bulan depan, dia 82, 90 lah. 90, hak ni pula demam, hak tu 100 hak ni. Dia duk badi benda-benda lagu tu. Kawan ni beli sofa, kawan ni masuk hospital. Kawan ni beli mesin basuh besar, kawan tu masuk ICU. Jenis di sini tak puas hati ni. Dia duk berlumba apa? Berlumba pasal ni. Kalau berlumba pasal nak pergi masjid, berlumba pasal banyak ilmu, tak ada. Jadi hak ni lah yang iblis, yang Dajjal nak war-warkan. Dajjal nak bawa.